Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihat lah, geng. Air cantik, geng. Air cantik, geng. Air penuh. Malam tadi hujan. Cantik ni. Tapi tak tahulah ada ikannya ke tidak. Kita try lah. Casting, geng, hari ni. Tak mancing udang. Asyik mancing udang aja. Kita casting pula hari ni. Kita try lah ke dekat kunci air ni. Alright, terima kasih anda subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Ui, tak boleh ni. Tak boleh lama-lama, geng. Ikannya tengah menunggu saya. Tak tahulah ada ke tak ada. Layan dulu. Tak, geng, nampak, geng. Air penuh, geng. Malam tadi hujan lebat. Malam tadi nak mancing udang tak dapat. Air terlampau laju sangat. Kita try pula kat sini. Okay, saya gunakan SP sebab airnya agak keruh. Kita try kat tepi ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Dah lama dia cuci ni tapi ikan tak ada. Hari tu dah try kumpau. Ni air dah penuh macam ni, tak pasti ikan datang balik ke tak. Try je lah. Rasanya keli lah. Banyak keli. Tak kena. Tak kena. Ada. Dah lama tak casting. Lupalah cara nak strike. Tak kena juga. Bosor tu rasanya tu. Dah 2 kali makan tak nak ada. Tu dia. Tak kena juga. Besar, geng. Tak kena. Meanwhile, biarkan dulu. Kita pindah pula sebelah. Bagi dia lupa sekejap. Aduh. Banyak ni kelinya ni. Bismillahirrahmanirrahim.
6.5 hours later. Tak ada geng. Belah sini pun tak ada. Toi. Di manakah dia? Di manakah dia gerangannya? Kita kembali ke sini geng. Tak. Nyamuk geng. Dah lama tak mancing haruan. Strike pun susah nak kena. Alah, macam-macam hal lah. Okay, kita try umpan lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kau strike pertama, alhamdulillah. Surut saja geng. Surut. Surut geng. Surut, kurus, kepala besar. Pasal tadi aku kat sana tak nak dia. Sini baru sibuk nak makan. Alhamdulillah. Strike pertama. Try lagi. Bismillah. Mati deh. Alhamdulillah. Strike kedua geng. Agak besar sedikit geng. Boleh untuk ditapau geng. Ni dia. Oi, tak lama nak bagi. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Strike kedua. Alhamdulillah. SP warna biru ni menjadi kat sini. Ai, nak tukar pula umpan. Yelah, baiklah. Try lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iyalah. Tu dia nak tukar umpan. Ai, terlepas. Terlepas geng, surut saja. Oi, dia minta tukar umpan rupanya.
Ada rupanya kat situ. Alhamdulillah. Tapi saiz curut geng. Ditelan. Saiz curut. Okey, sehat. Sehat walafiat. Terima kasih. Oh. Alhamdulillah. Yang ni agak boleh ditapau kan. Bolehlah ditapau. Dapat duit 2 ekor buat lauk. Jadilah. Alhamdulillah. Kita ke sana balik. Sana tadi tak nak makan pula. Dari tebing sini dia nak makan. Oi, macam-macam perangai lah arwah ni. Kan? Macam-macam perangai dia ni. Bismillah. Tu dia. Betul lah, dia baru nak makan dekat sini. Ini saiz dia. Ini betul-betul saiz, jangan lepas. Jangan lepas. Jangan lepas. Alhamdulillah. Rasanya ni tadi yang melompat ni. Kan? Saiz. Rasanya memang ni yang melompat tadi, geng. Ini yang melompat tadi. Tu dia. Oi. Terpadu. Termantap. Padu mantap. Tadi macam nak kumpau, geng. Tadi memang rasa macam nak kumpau. Sentap lepas tak kena. Kan? Rupanya SP biru ni penyelamat. Penyelamat gorgon. Saiz padu. Padu mantap. Alhamdulillah, tak pasti strike ke berapa. Yang pastinya saya nyaris kumpau, geng. Ada lauk. Ada lauk. Okay, geng, kita try lagi. Betul lah. Tapi mungkin tadi belum aktif lagi. Rasanya pagi lagi kan. Dia belum aktif. Dia dah tengah hari baru dia rasa lapar. Try lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oi.
Tu geng, dia dah koyak geng. Nak jimat, kita potong saja pucuknya ni. Yang dah koyak tu kita buang. Okay, repair sikit-sikit. Lepas tu kita guna semula geng. Jangan membazir, tak baik membazir amalan syaitan. Nah, kan cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma dia jadi kurang berat lah. Apa tu? Ekor tetap main cantik, cuma dia kurang berat. Tu dia geng. Padu jauh sana geng. Jauh sana dia duduk. Tadi aku belah sana tak nak dia makan. Kat sini juga dia nak makan. Aduh. Jangan lepas. Kena dah. Kena mata ni. Alhamdulillah. Saiz lagi geng. Ikannya pun jenis ikan yang keruh. Dia ikut warna air, dia jadi kelabu. Padu. Alhamdulillah. Okey, kita habiskan bateri ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi daripada belah sana tak nak dia. Mungkin dia belum duduk kot. Ni dia baru nak duduk, baru nak landing. Sampai pula SP warna biru ni. Ngap. Tu dia. Itulah dia haruan. Supirnya duduk di tepi-tepi macam ni. Nak cari makan. Itu dia. Gasak terus. Alhamdulillah. Boleh tahan. Boleh tahan juga. Haruan kelabu.
tu dia. Alhamdulillah. Mengena. Okay geng, bateri pun dah nak habis. Try lagi sampai habis bateri ni. Gerimis. Kau di situ rupanya. Oh, padu. Padu juga geng. Padu. Oi. Di situ rupanya duduk. Kan. Aku tadi duduk situ tak nak dia makan. Baling dari sini pula dia nak makan. Saiz memang padu mantap ni. Saiz padu mantap geng. Ni coraknya, ni sepatutnya haruan gambut ni geng. Bila dia dah sampai sini dia bertukar warna, tapi tak sempat nak tukar warna dia. Aduh, tak habis nak tukar. Oi, padu. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Inilah hasilnya geng. Tak tahulah ada berapa ekor. Tu dia. Tu dia. Oh, gasak. Okey geng, alhamdulillah. Tu je lah hasilnya. Mula-mula rasa macam kecewa. Sentak tak kena. Macam kecewa mula-mula rasanya geng. Sekali dah dapat dia punya tune. Tune. Alamak, hujan lah geng. Gerimis lah. Dapat dia punya tune. Alhamdulillah. Mengganas rupanya ikannya di sini. Dia semalam baru hujan geng. Hari tu memang kering gila. Semalam baru hujan. So dia tolaklah ikan tu kemari. Ke destinasi ini. Dia tolak kat sini. Sebab tu dia ada hinggap lah dekat tepi-tepi tu. Alhamdulillah tidak mengecewakan. Rasa macam kecewa pada mulanya, tapi padu. Padu mantap. Alright, terima kasih anda menonton. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi next video. Video apa. Assalamualaikum. Bye-bye.